Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat menghadiri satu program yang diberi nama program satu keluarga, satu anggota skim rondaan sukarela. Dan pada malam ini saya berada di kawasan Rukun Tangga Desa Melo, Serendar Rawang, Selangor. Dan apa yang saya lihat dalam usaha yang dilaksanakan oleh Pejabat Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Daerah Hulu Selangor ini merupakan satu usaha yang sangat baik, di mana dalam program ini pihak JPNAN Daerah Hulu Selangor berusaha untuk menambah lagi bilangan anggota SAS yang berada di dalam daerah Hulu Selangor, khususnya di Taman Desa Melo ini. Dan dalam majlis ini saya dimaklumkan bahawa di Hulu Selangor ini mempunyai sebanyak 121 kawasan rukun tangga dengan bilangan skim rondaan sukarela sebanyak 61 SAS di daerah ini. Dan daripada jumlah tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, pihak Pejabat Perpaduan Daerah Hulu Selangor telah pun memilih skim rondaan sukarela Desa Melo ini sebagai SAS yang terbaik, khususnya dari segi pendaftaran bilangan anggota SAS. Dan saya dimaklumkan bahawa seramai 201 orang anggota SAS yang pelbagai kaum. Saya lihat tadi ada kaum Melayu, ada kaum Cina, ada kaum Indah, dan mereka ini telah pun berjaya melaksanakan rondaan sehingga kita dimaklumkan tadi bahawa berlaku zero jenayah, tidak ada jenayah langsung yang berlaku di kawasan ini. Jadi saya menyeru kepada seluruh jentera perpaduan di Selangor, khususnya skim rondaan sukarela, untuk tuan-tuan dan puan-puan meningkatkan lagi bilangan anggota SAS ini. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, apabila masyarakat dan komuniti bersatu, saya percaya masalah jenayah, masalah sosial dan masalah-masalah yang lain yang berlaku dalam kawasan perumahan akan kita dapat atasi bersama, dan kita akan mendapat membantu pihak keselamatan, khususnya pihak polis, dalam melahirkan ataupun meyakinkan masyarakat tentang pentingnya keselamatan. Kepada semua anggota SAS di Selangor, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bertugas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Selamat bertugas semua.